Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kini tirai tahun 2025 telah pun dilabuhkan. Kita melangkah ke tahun 2026 dengan rasa syukur atas nikmat keamanan, kestabilan dan kemajuan yang terus dikecapi oleh negara kita Malaysia. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, Malaysia kekal menunjukkan prestasi yang meyakinkan, pertumbuhan ekonomi yang menstabil, peningkatan keyakinan pelabur serta usaha berterusan memperkukuh kesejahteraan rakyat adalah hasil kepimpinan prinsip dan dasar berteraskan nilai yang digerakkan di bawah Malaysia Madani. Keamanan ini bukan sesuatu yang boleh dianggap biasa. Ia adalah hasil kebijaksanaan kepimpinan negara, kekuatan institusi negara serta kematangan rakyat yang memilih keharmonian berpanding perpecahan. Malaysia adalah sebuah negara yang unik. Kepelbagaian kaum, agama dan budaya bukan sekadar realiti sosial, tetapi kekuatan nasional. Hanya di Malaysia, pelbagai perayaan diraihkan bersama, bukan sebagai simbol tetapi sebagai amalan hidup. Inilah wajah sebenar perpaduan yang hidup, bukan yang dipamerkan atas kertas ataupun statistik. Seperti yang sering ditekankan oleh Menteri Perpaduan Negara, perpaduan bukan sesuatu yang boleh dipaksa. Ia perlu dipupuk dengan kesedaran, disemai dengan empati dan diperkukuh melalui usaha berterusan. Perpaduan adalah amanah bersama, nilai tidak berbanding dan tiada garis penamat. Melangkah ke tahun 2026, Kementerian Perpaduan Negara akan terus menggalas tanggungjawab besar selaras dengan rancangan Malaysia ke-13, khususnya dalam usaha merapatkan jurang sosial dan membina negara bangsa yang berteraskan kepercayaan, kasih sayang dan saling menghormati. Marilah kita memilih untuk memahami sebelum menilai, menghormati sebelum membezakan dan bersatu sebelum berpecah. Kerana di situlah terletaknya kekuatan sebenar Malaysia. Selamat Tahun Baru tahun 2026 bersama kita. Pelihara perpaduan ini demi Malaysia yang aman, adil dan saksama.